Jadi aku rasa macam tak puas hati. Oksigen ni untuk menampung ikan yang banyak. Contohnya 200 ekor. Jadi rasa macam tak puas hati. Mungkin Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali di channel aku di Skami Pro Channel. Okey, sahabat, apa khabar semua? Semoga sahabat semua sihat selalu. Untuk video kali ini kita nak buat pemeriksaan dan pemantauan kita punya sistem kolam, iaitu sistem RAS. Kita nak tengok nak tengok air dan nak cek kita punya tekanan angin kita. Jadi setakat hari ni kita dah biarkan air dan oksigen beroperasi, berjalan, dan juga kita letakkan anak ikan koi 2 ekor sepanjang 3 inci untuk percubaan ataupun pengujian air dan ikan sebanyak 500 ekor atau 600 ekor akan dimasukkan mungkin esok atau lusa. Jadi hari ni kita menguji dah berapa hari ikan koi dah 3 hari dalam tank ni dan nampak alhamdulillah sihat walafiat. Sengaja kurangkan bagi makan daripada dia liar sampai sekarang ni dah nampak macam jinak. Nampak kita pun dia dah tak lari. Jadi hari ni kita pantau kita punya sistem oksigen, pengoksigenan kita, dan kita punya filter dan juga air. Jadi cadangan hari ni kita nak cuba ubah suai kita punya piping. Piping kita agak nampak macam tak begitu kuat, sedangkan kita gunakan pump Highland 120 memang sangat besar. Jadi nampaknya macam ada masalah pipe angin kita, oksigen kita. Jadi kita seterusnya kita ronda-ronda tengok air dan kita punya sistem filter serta perjalanan angin kita. Jom kita teruskan. Okey sahabat, ni kita punya ikan koi, nampak tak? 2 ekor. Alhamdulillah dah 3 hari di dalam tong ni. Jadi sihat walafiat, nampak. Dia dah tak mula takut dah. Kalau tidak dia lari sembunyi menyorot kat bawah. Ni ikan koi cerita dia. Memang sengaja kurangkan makan, bagi juga tapi tak banyak. Jadi ini kita punya air keluar kita. Ini kita punya control valve kita, udara. Jadi inilah keadaannya. Jadi setakat ni memang kita punya filter tak kotor sebab ikan baru 2 ekor kita masuk. Jadi ini perjalanan di sistem kita daripada tangki. Ini kita punya filter 2. Ini filter 2. Ini filter 2. Dan ini filter 3. Kebiasaannya orang buat menggunakan 4 tank saja. Jadi aku buat sekarang ni 6 tank untuk kuatkan tapisan. Aku cuba untuk buat 6 tapisan. Jadi 3 tapisan kasar, berus, mangkat yang kasar, yang sedang dan yang halus. Jadi ini dia punya bola-bola kita. Jadi ada tengok macam-macam dalam ni, batu-batu semua ada. Jadi perjalanan cantik air. Jadi kita dah letakkan PSB untuk biarkan bakteria. Dan ini bahagian yang kelima adalah kita punya K1. Masih lagi suku bau yang tenggelam, tapi belum keseluruhan. Bau dalam 3-4 hari baru. Kemungkinan seminggu kot, ambil masa seminggu untuk tenggelamkan benda ni semua. Okey, ini adalah tank kita ataupun pump kita di sini. Ni adalah kita punya pump dengan menggunakan pump Subo 9000S. Memang kuat sahabat. Memang kuat pump ni,
terpaksa guna bypass. Sebab ni pun tak tutup habis sahabat, sikit saja sebab air dia sangat kuat. Banyak kali setting, terpaksa tanda pula pakai kabel tight ni, aku tanda paras dia. Kalau dia lebih ada sebab, dan kalau ada kurang pun ada sebab. Tu dia sahabat. Ni tu kalau nak cerita, nak bahas, nak panjang juga. Bukan nak bahas apa, pengalaman dia. Aku adjust ni 2-3 hari. Selalu pantau benda-benda ni untuk tengok. Takut kalau orang tak ada, dia kering, dia akan motor kering dan mungkin motor akan terbakar. Kalau lebih, air akan berflow, habis semua ni keluar. Jadi ikan kita masalah kalau kita dah masuk ikan yang banyak. Okey sahabat, ni store kita. Store kita, ini kita punya pump Hella 120. 120. Jadi sekarang ni kita try buka volume. Buka volume habis. Okey, volume habis. Tadi separuh je volume. Kita uji tahap kelajuan, keaktifan air dan kelajuan air tu kita nak tengok. Sebab bila mengikut info yang aku dapat, untuk bela tilapia ni, dia makin besar makin banyak memerlukan oksigen. Jadi kita dah besarkan dia punya volume dia untuk besarkan oksigen. Jadi inilah setakat ni je. Setakat ni buih dia boleh pergi dengan pembahagian 4 tank dan 2 di filter untuk K1. Jadi aku rasa macam tak puas hati. Oksigen ni untuk menampung ikan yang banyak. Contohnya 200 ekor. Jadi rasa macam tak puas hati. Mungkin kalau sahabat yang melihat video ni, mungkin boleh komen tentang keadaan macam gini, mampu tak mampu untuk 200 ekor. Dengan oksigen dia macam ni, rasa macam tak cukup kuat. Tapi dengan pump Hella 120 ni, orang kata memang kuat. Jadi nampaknya macam tak apa kuat. Kemungkinan pembahagian dalam tu, dua outlet pump ini aku pecah kepada 2, dan satu jalan dekat, satu jalan jauh. Satu jalan dari sini, aku pasang satu bom, aku panggil bom sini untuk penguat pengumpulan oksigen. Jadi kumpul di sini, dan terus aku pasang T dekat sini, dan pembahagian kepada 2 tong kanan dan 2 tong kiri. Dan satu lagi, ini pipe ni pasang bom juga untuk penguat, dan kita pasang 2 je kat sini. 2. Jadi jauhnya perjalanan pipe ni, dari sini naik ke atas, pergi ke sana hujung tu, dan pusing lagi, turun ke bawah, dan masuk ke dalam bahagian pump. Jadi berapa jauh? Kalau tak silap aku, dekat 40 kaki, satu bahagian saja. Dan ini tak jauh mana. Ini sekitar 12 dan 15 kaki pecahan daripada dia punya tabung angin dia, kumpul tabung angin, tak jauh mana. Tapi bila dia dah daripada tabung yang besar ni, dia pecahkan kepada kecil, mungkin ini pressure kuat. Dan ini juga sangat-sangat kuat sebab tak pakai banyak. Jadi hari ni, projek kita hari ni, kita nak ubah laluan tu. Ini laluan A. Laluan A ni kita nak buat T kat sini. Dan balang ni kita panjangkan, menjadikan dia 5 kaki panjang, dan kita join terus dia punya T ni ke sini, dan dari balang naik ke atas, dan kita akan turun ke mari. Bermakna perjalanan yang jauh ni kita batalkan, dan kita cuba untuk pendekkan perjalanan. Kita nak tengok pump ni sekuat mana dia pergi. Kemungkinan itulah kesilapannya masa masang. Okey, kita jadi untuk seterusnya kita teruskan kerja-kerja mengalihkan pipe ataupun buang bahagian yang tak pakai, dan kita pendekkan line pipe. Okey, kita teruskan kerja-kerja. Okey sahabat, untuk kita operasi kerja-kerja untuk potong line B ni, dan kita matikan dulu valve untuk yang B punya. Tutup. Kita tutup. Jadi inilah keadaannya. Buih bertambah sebab di sini kita dah tutup. Jadi angin dia terkumpul, ada lebihan, dan bawa kemari.
Nampak kuat jugalah. Kuat juga ni. Ni. Okey, sekarang ni kita akan potong pipe ni. Kita akan potong pipe ni dan kita operasi belah sana. Yang ini yang pipe boom ni, aku panggil boom balang ni kita akan balang ni bersaiz 2 inci dan kita akan kawinkan menjadikan ini 2 kaki lebih, yang satu lagi 2 kaki lebih. Kita akan gabungkan jadi 5 kaki dan kita akan letak di kawasan di situ. Akan di situ dan kita pasang T di atas dan di bawah. Jadi mengurangkan perjalanan sahabat. Inilah keadaan air dia. Buih dia. Nampak kuat jugalah Tapi kita tak tahu selepas kita potong tu dan kita buat line pendek apa yang akan terjadi. Kita tengok sama-sama. Okey, jom. Sahabat, kita dah potong Kita dah potong jadi dia sambungkan. Okey, alhamdulillah sahabat ini yang valve yang terakhir untuk filter kita. Dah siap jadi maknanya nak kasi siap sepenuh tidak. Jadi untuk pemasangan piping dah selesai. Cuma mungkin kita nak ikat kabel tight sikit ataupun nak pasang satu C channel, potongan C channel untuk dia lebih fit lah. Dia tak goyang-goyang macam ni Tapi ini pun dah okey dah, tak ada masalah. Jadi kita buatlah kemudian. Jadi sekejap lagi kita nak test tengok angin, kasih dia kering dulu.
Jadi kita relax sekejap, tunggu dia kering dan kita boleh test kekuatan angin. Kekuatan angin yang bagaimana kita nak tengok. Jadi rasa berdebar juga sahabat. Berdebar juga, tak tahu macam mana dah penat buat ni. Dekat 2 jam juga dah buat benda ni. Jadi tak tahu angin dia macam mana. Kita dah pendekkan laluan dia. Mudah-mudahan berhasil. Kita rehat dulu. Jom. Okey sahabat, kita buka pump. Berdebar rasa. Jadi tak jadi kita punya projek ni. Dan kita buka sikit dulu. Kita buka separuh dulu. Tengok apa jadi. Buka suku. Tengok apa jadi pada tekanan angin. Keluar semua, takut tersumbat. Nampak ada perubahan sahabat. Kita buka separuh je Kita buka separuh je, dia dah macam ni buih dia kuat. Kita tingkatkan volume dia biar dia besar lagi. Okey, terbaik. Angin kuat. Angin kuat. Alhamdulillah perubahan. Kita dah buat satu perubahan. Jadi dia punya boom, dia punya tabung angin itu kita dah kawinkan dua jadi panjang. Jadi tenaga dia, kita tengok buih dia kuat sangat-sangat kuat ni. Boleh tahan lah. Memang sebelum ni memang lemah. Tengok pun lemah juga, letih. Jadi kalau macam ni, kuat macam ni, memang kuat lah. Jadi terbaik lah. Jadi untuk video kali ni sampai di sini dan kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Jangan lupa untuk bantu like, subscribe dan tekan tombol notifikasi untuk video ni dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye bye.